Jalur gemilang adalah bendera kebanggaan rakyat Malaysia. Tapi tahu tak macam mana nak pasang dengan betul? Break. Bukan Jamal, ini fakta. Untuk episod kali ini kita akan berborak mengenai bendera Malaysia. Nampak mudah, tapi masih ramai yang tak reti nak pasang. Macam ni, melintang dengan betul, jalur merah di atas, padu. Kalau terbalik, maaf, ini memang tak betul. Tak hormat bendera. Dan ni pula, bendera digantung menegak untuk jalur gemilang biasa tak dibenarkan. Nak buat meriah dengan banyak bendera, boleh je. Tapi kena ikut cara yang betul. Gantung secara melintang macam ni, baru ngam. Tapi kalau macam ni, negak atau segitiga, ini salah. Ini bukan fanfare. Ini lambang negara kita. Sekarang kita nak sentuh mengenai bendera jenis gegantung. Yang betul, mula dengan jalur merah, habis dengan warna putih. Dan ada bentuk ekor V dekat bawah. Bendera yang mendatar ni, ini pun salah. Ni nampak bergaya kan? Tapi sebenarnya, ini pun salah. Bendera bukan untuk jadi tudung, skirt, kain samping ataupun selendang. Dia memang kreatif, tapi maaf ya, bendera asli tak dibenarkan untuk menjadi hiasan gerbang, beca ataupun bunga hiasan. Guna warna tema? Boleh. Nak desain poster atau iklan? Jangan ubah rupa fizikal bendera. Kalau cuma warna tanpa bentuk jalur gemilang, itu okey. Teks bertindih atas bendera, ini pun salah. Macam ni baru betul. Ada ruang antara teks dan bendera. Jalur gemilang bukan sekadar kain, ia lambang negara kita. Gunakan dengan betul, tunjukkan kasih sayang kita terhadap bendera Malaysia. Jadi sekarang, faham ke tidak?